Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat roti sarang lebah yang semestinya mudah dan sedap. Nampak menarik kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Untuk roti, mula-mula sediakan 115 gram susu suam. Satukan susu dengan 1 sudu besar gula halus dan 1 sudu besar yeast. Kacau sebati. Biarkan adunan ni selama lebih kurang 5 minit. Setelah 5 minit, akan ada lapisan buih atas susu menandakan yeast kita masih aktif. Masukkan 50 gram telur dan kacau sebati. Ketepikan dahulu. Satukan 250 gram tepung high protein bersama-sama dengan 50 gram gula halus dan gaus sebati. Masukkan semua adunan susu tadi ke dalam tepung dan 1 sudu kecil cuka, gaus sebati dan uli sehingga membentuk dough. Masukkan 30 gram margarin dan secubit garam. Uli dough ni selama lebih kurang 10 minit atau sehingga dough elastik. Untuk memudahkan kerja menguli, saya akan uli dough dengan menggunakan hand mixer dengan kelajuan paling rendah. Untuk menjaga ketahanan hand mixer kita, jangan uli terus tanpa henti. Sesekali matikan hand mixer sekejap dan sambung uli lagi. Dough kita dah elastik, bila kita regangkan ia tak mudah koyak. Sapukan minyak masak pada dough dan rehatkan dough selama 45 minit dalam bekas bertutup. Tempoh masa untuk rehatkan dough juga bergantung kepada suhu semasa persekitaran dough kita. Untuk sos karamel pula, cairkan 1/2 cawan gula perang dengan api sederhana. Masukkan 1/2 cawan dairy whipping cream. Untuk resepi karamel, saya gunakan sukatan cawan matrix. Masukkan 3/4 cawan susu full cream sedikit demi sedikit sehingga dapat kepekatan yang kita suka. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila dan masak sehingga sebati sambil kerap dikacau. Akhir sekali, masukkan 2 sudu besar margarin dan masak sehingga margarin cair dan sebati. Tutupkan api dan ketepikan dahulu. Setelah 45 minit, dough kita dah kembang. Tumbuk-tumbuk dough untuk keluarkan anginnya. Bahagikan dough ni kepada 16 biji dengan berat lebih kurang 30 gram setiap satu. Untuk membakar dough ni, saya gunakan loyang bulat saiz 7 yang saya sapukan dalaman loyang dengan margarin. Bulatkan dough dan rounding dough seperti dalam video. Susun 8 biji dough dalam setiap loyang. Rehatkan lagi dough ni selama lebih kurang 30 ke 35 minit. Setelah direhatkan, sapukan atas dough dengan egg wash. Untuk egg wash, satukan 1 biji kuning telur dan 2 sudu besar susu dan kacau sebati. Taburkan kepingan badam, biji labu, bijan putih dan bijan hitam. Panaskan oven dan bakar dough dengan suhu 180 darjah Celsius api atas dan bawah selama 25 ke 30 minit. Alhamdulillah, roti kita dah masak. Semasa roti masih panas, terus sapukan atas roti dengan margarin supaya roti tak kering dan lebih berkilat. Sisipkan bahagian tepi roti, keluarkan roti dari loyang dan sejukkan roti atas redai. Jom kita cuba rasa roti sarang lebah kita. Tekstur roti ni gebu dan lembut seperti kapas.
Gabungan roti sara lebah dan sos karamel yang lemak manis dan harum ni sangat sedap. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.